الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang amat berbahagia Datin Sri Rosmah Mansor, isteri kesayangan Yang Amat Berhormat Presiden Parti, selamat datang. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Seri Syahrizad Abdul Jalil, Ketua Pergerakan Wanita. Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin, Ketua Pergerakan Pemuda. Yang Berhormat Datuk Mas Ermayati Samsudin, Ketua Pergerakan Puteri. Yang Berhormat rakan-rakan Naib Presiden UMNO. Yang Berhormat Setiausaha Agung UMNO. Yang Berhormat Pengurusi dan Timbalan Pengurusi Tetap UMNO Malaysia. Ahli-ahli Majlis Tertinggi Barisan Exco Wanita, Pemuda dan Puteri, para jemputan, saudara-saudara sidang perwakilan dan para pemerhati yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saudara saudari semua yang mewakili pergerakan wanita, pemuda dan puteri UMNO dari seluruh pelosok negara dapat sekali lagi berhimpun di Dewan Merdeka ini untuk mempertegaskan matlamat perjuangan parti kita, memperkukuhkan perpaduan dan merencana masa depan bangsa Melayu. Saya mengucapkan terima kasih kepada wanita, pemuda dan puteri UMNO kerana terus beristiqamah berada dalam saf perjuangan parti kita. Hebatnya Hang Tuah sehingga kini kisahnya menjadi bualan zaman. Jiwa perjuangan takkan terhenti selagi nyawa dikandung badan. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, parti kita UMNO telah pun mencapai usia 68 tahun. Telah banyak ranjau yang kita lalui dalam pelbagai keadaan, pelbagai cabaran dan pelbagai zaman. Kita telah melalui pasang surut, asakan terhadap perjuangan kita. Alhamdulillah, walaupun kita diasak dan diterjah
dengan pelbagai dugaan, Allah masih memberikan kemenangan kepada UMNO. Allah masih mentakdirkan UMNO memikul amanah kuasa pemerintahan di negara kita ini. Namun jangan kita lupa, saudara-saudara, jangan kita alpa, Allah juga menggilirkan kemenangan di antara sesama manusia sebagai pengajaran kepada kita semua. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 141, in yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Yang bermaksud, saudara, jika kamu di dalam peperangan Uhud mendapat luka tercedera, maka sesungguhnya kamu, yakni musyrik yang mencerobohi kamu, telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya, dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati syahid, dan ingatan Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Inilah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menggilirkan kemenangan dan kekalahan sesama manusia. Kata antara kaum muslimin dan musyrikin pun Allah menggilirkan kemenangan dan kekalahan sebagai peringatan kepada orang-orang yang beriman. Maka dalam konteks UMNO, saudara-saudara, kemenangan yang kita perolehi dalam mana-mana tidak boleh menjadikan kita angkuh, sombong dan selesa. Cabaran terhadap perjuangan kita masih hebat. Jalan yang perlu kita lalui masih berliku ranjau. Di hadapan kita masih berduri. Maka dalam perhimpunan kali ini saya ingin mengajak saudara dan saudari supaya ikhlas dan jujur dengan diri kita sendiri. Kaji, adakah parti kita berada dalam keadaan yang selamat? Adakah parti kita disenangi oleh sebahagian besar rakyat? Adakah parti kita bakal beroleh kemenangan di dalam pilihan raya yang akan datang? Saudara-saudara sekalian, jika kita imbau kembali sejarah penubuhan UMNO dalam konteks dunia pada waktu itu, UMNO berada di tengah-tengah kancah pertembungan antara fahaman nasionalis, fahaman komunis dan fahaman sosialis. Namun UMNO berjaya membina identiti perjuangannya sendiri di atas semangat kebangsaan Melayu yang berteraskan Islam. Pada ketika itu juga nasionalisme merupakan ideologi utama yang menggerakkan parti-parti politik di negara-negara tanah jajahan.
bangkit menentang penjajah. Alhamdulillah, berkat perjuangan UMNO, negara kita berjaya mencapai kemerdekaan. Dan pada masa yang sama, sebagai sebuah parti yang toleran dan sederhana, kita berjaya merintis kerjasama dengan parti-parti yang mewakili kaum-kaum yang lain di negara kita untuk membina sebuah negara bangsa. Sebagai kerajaan pula, parti kita UMNO terus menerusi Perikatan dan kemudiannya Barisan Nasional telah pun berjaya mengekalkan kestabilan politik dan memacu kemajuan ekonomi dengan cara kita sendiri. Sehingga beberapa dekad yang lalu, UMNO adalah sinonim dengan sebuah cerita kejayaan, cerita sebuah negara yang aman dan stabil di sebalik kepelbagaian kaum dan agama. Hasil perjuangan UMNO, negara kita telah pun berganjak daripada sebuah negara miskin sewaktu merdeka kepada negara industri yang insya-Allah akan menjadi negara maju dalam beberapa tahun lagi di bawah gagasan besar Wawasan 2020. Namun suasana politik hari ini, saudara-saudara, sudah banyak berubah. Di seluruh dunia, nasionalisme bukan lagi ideologi utama. Malah banyak parti nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan negara masing-masing telah berkubur. Dan selepas era Perang Dingin, liberalisme telah muncul sebagai ideologi yang dominan di seluruh dunia. Dan di bawah lembayung ideologi baru ini, idea-idea barat mengenai demokrasi, kebebasan dan kesamarataan tersebar secara meluas, termasuklah di negara-negara Asia. Sama ada kita sedar ataupun tidak, kebangkitan gerakan demokrasi liberal dan masyarakat sivil yang memperjuangkan kebebasan dan kesamarataan mengikut neraca barat telah memberi kesan yang besar kepada perjuangan UMNO. Hari ini banyak pertubuhan-pertubuhan dan individu yang sama ada secara langsung ataupun tidak langsung mempersoalkan hak keistimewaan Melayu. Betul, saudara? Kedudukan istimewa agama Islam, kedudukan raja-raja Melayu, bahasa Melayu dan lain-lain lagi yang merupakan teras perjuangan UMNO. Apabila UMNO bersuara membela kepentingan Melayu, mereka kata UMNO rasis. Betul? Tetapi apabila kaum-kaum lain bangkit memperjuangkan hak kaum masing-masing, itu dikatakan hak kumpulan minoriti dalam sebuah negara demokrasi. Betul? Sama juga apabila UMNO bangkit. Apabila UMNO bangkit nak mempertahankan kedudukan Islam, UMNO dikatakan ekstrim. Walham Islam kita tahu adalah agama persekutuan. Tetapi apabila kepentingan kumpulan agama lain diperjuangkan, maka ini dikatakan hak kebebasan beragama. Hari ini perkara-perkara penting yang termaktub di dalam perlembagaan yang melindungi hak kaum ataupun semua kaum secara saksama semakin dipersoalkan. Suara kumpulan penentang ini semakin lantang sehingga kedengaran di forum-forum antarabangsa. Mereka menuduh UMNO
mengamalkan diskriminasi dan zalim terhadap rakyat. Pelik, saudara? Pelik tak? UMNO yang dahulunya berjuang bermati-matian untuk nak membebaskan rakyat daripada cengkaman penjajah, UMNO yang memperjuangkan keadilan sosial, UMNO yang berpelupuri politik kesederhanaan, hari ini dalam zaman kebebasan ini UMNO dituduh sebagai parti yang zalim, parti yang menindas, parti yang menjajah rakyat. Pendek kata, segala yang buruk dan keji itu UMNO. Seolah-olahnya tidak ada setitik pun jasa UMNO kepada negara. Kebaikan yang ditabur ditutupi oleh debu-debu pembohongan, fitnah, apalagi propaganda jahat. Maka demikianlah zaman, saudara, telah pun berubah. Pola fikir masyarakat juga telah berubah. Cabaran kepada UMNO juga pastinya berubah. Saudara yang saya hormati sekalian, perubahan juga berlaku dalam bidang ekonomi. Dahulu pembangunan negara kita digembleng oleh kerajaan. Kuasa kerajaan membolehkan kita melaksanakan program penstrukturan semula masyarakat menerusi dasar ekonomi baru. Melalui dasar ini juga kita telah berjaya mengeluarkan masyarakat kita daripada belenggu kemiskinan dan juga menangani penguasaan equity asing dalam ekonomi negara kita. Kita juga menetapkan sasaran pemilikan equity Bumiputera sebanyak 30% sekurang-kurangnya, dan penyertaan Bumiputera digalakkan dalam setiap sektor ekonomi. Dasar ini dibentuk agar ekonomi kita berkembang dan pengagihan berlaku secara adil dan saksama. Dan atas sifat bertimbang rasa dan semangat supaya kek ekonomi ini dapat dirasai oleh semua rakyat Malaysia, orang Melayu dan UMNO pada waktu itu tidak bersifat keterlaluan untuk meminta lebih daripada 30%. Ya, walaupun sasaran pemilikan equity Bumiputera tidak tercapai, namun alhamdulillah dasar ekonomi baru telah berjaya mengagihkan kekayaan negara kita secara lebih saksama serta meningkatkan pendapatan kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera. Tuduhan bahawa DAB kononnya satu dasar keterbelakang, menyekat pelaburan, menyebabkan brain-drain dan hanya menguntungkan segelintir pihak yang ada kabel politik, ini adalah tidak benar. Bagi saya, tuduhan meleset ini hanyalah dicipta oleh mereka yang syarat dengan kebencian. Banyak kajian ilmiah, saudara, yang menunjukkan bahawa semua kaum mendapat manfaat daripada pelaksanaan dasar ekonomi baru. Ini termasuklah kajian yang mutakhir Dr. Muhammad Abdul Khalid yang diterbitkan di dalam bukunya The Colour of Inequality, yang membuktikan bahawa DAB telah memberikan manfaat pada semua kaum, dari segi pembasmian kemiskinan, peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan, pemilikan equity dan lain-lain. DAB telah mencapai sebahagian matlamat pengagihan ekonomi dan menyamaratakan peluang. Namun masalah ketirisan, bagaimana yang kita ketahui, memberikan kesan agak negatif pada pencapaian matlamat asal DAB yang disasarkan oleh kepimpinan UMNO yang terdahulu. Namun begitu, 24 tahun selepas pelaksanaan DAB berakhir, kita kembali mendengar keluh kesah
dan gundah gulana masyarakat Melayu. Dalam era pasca DAP, data yang terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia untuk tahun 2013 menunjukkan bahawa jurang ekonomi antara kaum masih wujud. Misalnya, median pendapatan bulanan isi rumah Bumiputera sebanyak RM3,282 masih rendah berbanding dengan kaum bukan Bumiputera, kaum Cina, iaitu RM4,643, dan kaum India sebanyak RM3,676, lebih tinggi daripada kaum Melayu. Dan kumpulan isi rumah berpendapatan 40% terendah yang ke bawah, 75.5% adalah Bumiputera. Dan pemilikan hartanah dalam kalangan Bumiputera juga masih jauh lebih rendah berbanding dengan kaum-kaum yang lain. Hanya 36.3% transaksi bangunan hartanah kediaman melibatkan Bumiputera, dan pemilikan hartanah bangunan industri dan perdagangan Bumiputera juga rendah, iaitu sebab 2.37% bagi hartanah industri dan 7.85% bagi hartanah perdagangan. Begitu juga satu kebenaran yang pahit untuk kita akui ialah kaum Bumiputera masih menerima layanan yang tidak saksama, terutamanya dalam sektor swasta. Betul, betul. Dan ini kajian yang dilakukan oleh Dr. Lee Hwa On dan Dr. Muhammad Abdul Khalid pada tahun 2012 mendapati bahawa bagi setiap seorang graduan Melayu yang dipanggil temuduga dalam sektor swasta, secara puratanya 5.3 graduan Cina ditemuduga, walaupun mereka mempunyai kelulusan yang sama, hanya 1/5 sahaja. Dan data rasmi ini juga menunjukkan kadar pengangguran adalah tertinggi dalam kalangan tenaga kerja Bumiputera, iaitu 70.3%. Masuklah graduan menganggur dikatakan sebanyak 66.9%. Kita juga sering mendengar keluhan pekerja Bumiputera yang menerima gaji lebih rendah berbanding kaum yang lain dalam sektor swasta. Pakar ekonomi Just Fallon, dia juga terlibat dalam penggubalan dasar ekonomi baru dulu. Dan J.R. Parkinson dan Rais Saniman membuktikan dalam buku mereka Growth and Ethnic Inequality, Malaysia's New Economic Policy, bahawa pekerja Bumiputera menerima gaji 20 hingga 40% lebih rendah berbanding dengan bukan Bumiputera. Ini data-data ni kering, saudara. Dry. Jadi tak payah tepuk tangan pun tak apa. Secara umumnya, kedudukan ekonomi orang Melayu hari ini masih agak meruncing. Ketidaksaksamaan dalam masyarakat kita agak gitu membimbangkan kita. Pada masa yang sama, kita berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam nak meneruskan agenda ekonomi Melayu. Kita bersaing dalam ekonomi yang lebih terbuka. Kita berhadapan dengan fahaman kesamarataan yang menentang sebarang pelaksanaan agenda Melayu dan menerusi pelbagai instrumen perjanjian perdagangan bebas antarabangsa. Negara kita didesak supaya jangan lagi mengamalkan dasar untuk melindungi kepentingan kaum Bumiputera. Kononnya dasar seperti ini merupakan penghalang kepada pembangunan ekonomi dan merencatkan pasaran. Padahal dasar ini pernah digunakan oleh negara maju lebih setengah
abad sebelum mereka mencapai tahap negara maju pada hari ini. Jadi kita sebenarnya saudara sedang menongkah arus kapitalisme global dan ideologi pasaran bebas yang semakin melebarkan jurang ketidaksaksamaan. Dan seperti yang diakui juga oleh pemenang hadiah Nobel, pemenang hadiah Nobel Ekonomi, yakni Joseph Stiglitz, dalam bukunya The Price of Inequality, dasar ekonomi yang berasaskan teori dan ideologi yang salah telah memburukkan keadaan ketidaksaksamaan dalam masyarakat di seluruh dunia, termasuklah di Eropah dan juga di Amerika Syarikat. Jadi saudara-saudara sekalian, saya fikir sudah sampai masanya untuk kita menilai kembali model ekonomi negara kita. Ya, memang benar pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6.3% adalah antara yang tertinggi di Asia. Itu boleh tepuk tangan. Nilai pelaburan langsung ini yang diusahakan antara lain oleh Tok Pa kita, nilai pelaburan langsung asing sebanyak 216.5 bilion pada tahun 2013 adalah antara yang terbaik dalam sejarah. Tahniah pada MITI. Dan kedudukan Malaysia dalam laporan daya saing global 2014 meningkat daripada nombor 24 ke nombor 20 daripada 148 buah negara. Dan semuanya ini menunjukkan bahawa pencapaian ekonomi negara kita amat memberangsang. Dan memang kita berada pada landasan yang betul untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020 insya-Allah. Malahan ada pakar ekonomi berkata dia akan sampai lebih awal. Tak tunggu 2020, mungkin 2018 insya-Allah. Tetapi di sebalik semua pencapaian ini yang amat berhormat Presiden dan saya selaku timbalan sering memikirkan, adakah kita boleh memejamkan mata dan juga memekakkan telinga dengan tidak berbuat apa-apa jika kaum Bumi Putera yang merupakan 67.4% daripada rakyat negara kita masih berada dalam kumpulan yang berpendapatan rendah. Jika 4 juta daripada 6.5 juta pekerja yang mencarum dalam KWSP di negara kita berpendapatan kurang RM2,000 sebulan. Jika jurang ketidaksaksamaan di negara kita antara yang tertinggi di rantau ini, jika rakyat masih tidak mampu antara lain memiliki rumah sendiri. Dan mengenai isu perumahan, ada ahli UMNO di akar undi yang mengatakan pada saya rumah yang dibina dengan harga RM400,000 ini sebenarnya bukan rumah mampu milik, tapi dia kata rumah mampu tengok saja. Mungkin ada kebenaran. Dan menurut kajian Khazanah Research Institute, ini badan pemikir think tank di bawah Khazanah, harga rumah mampu milik yang sewajarnya adalah 3 kali median pendapatan isi rumah. Ini kirahan ekonomi saudara, tak apalah kalau tak faham pun dengar. Iaitu bagi kumpulan pendapatan isi rumah 40% terkebawah dengan harga RM70,000 dan kumpulan yang berpendapatan sederhana pada harga RM160,000 atau pada purata harga RM130,000 sahaja. Di rumah-rumah yang dibina dengan harga yang terlalu mahal, utamanya di kawasan-kawasan bandar dan pinggir bandar, maka sudah tentulah tidak mampu dibeli oleh rakyat.
apalagi rakyat yang berpendapatan rendah dan sederhana. Ini saya kira sudah menjadi agenda penting kerajaan nak cari jalan bagaimana kita nak mengatasi masalah. Tuan-tuan sekalian, persoalannya nanti ketika negara kita mencapai sasaran pelan transformasi ekonomi yang dipelopori oleh pihak lain Presiden kita dengan GNI 1.7 triliun ringgit, dengan pendapatan per kapita 48,000 ringgit, dengan penambahan 3.3 juta pekerja berkemahiran dan 1.4 triliun ringgit pelaburan kepada sektor swasta dan kerajaan. Berapakah ini soal? Berapakah daripada jumlah sasaran ini akan turun mengalir menjadi milik kaum Bumi Putra? Siapa boleh jawab? 10 ringgit. Dalam kegairahan kita meletakkan sasaran besar untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, itu penting bagi kita semua. Kita juga harus menetapkan sasaran yang jelas untuk kaum Bumi Putra dan memastikan kekayaan negara kita ini dapat diagihkan kepada semua rakyat, baik di kota ataupun di desa, di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, baik kumpulan yang berpendapatan tinggi ataupun kumpulan pertengahan dan 40% terkebawah, semuanya kulluhum ajmain perlu dipastikan mendapat peluang yang adil dan saksama. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kita amat memerlukan satu model ekonomi yang benar-benar dapat memastikan pertumbuhan disertai dengan pengagihan yang saksama. Kita tidak boleh membiarkan majoriti rakyat negara kita terpinggir dan tersisih daripada arus kemajuan ekonomi negara. Apatah lagi ketidaksaksamaan dalam masyarakat kita hari ini bukan lagi merupakan masalah kaum semata-mata, tetapi juga masalah kelas. Dan kita sedang pun menghadapi masalah jurang yang besar antara golongan kaya dan golongan miskin, jurang antara etnik dan intra-etnik, jurang antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak, jurang antara masyarakat bandar dan luar bandar, jurang antara CEO, pengurusan kanan syarikat dan pekerja bawahan. Dan pastinya semua ini jika kita biarkan berterusan, akhirnya akan menjejaskan pencapaian ekonomi negara kita secara keseluruhan. Sebagai mewakili suara orang Melayu dan Bumi Putra, saya ingin tegaskan supaya pendekatan dasar dan strategi yang lebih berkesan untuk merapatkan jurang kaum dan kelas dilaksanakan segera. Kita perlu memberikan tumpuan dan keutamaan pada program-program latihan peningkatan kemahiran pekerja Bumi Putra, memperbaiki mekanisme subsidi, menangani diskriminasi dalam sektor pekerjaan, memperkemaskan perundangan, pengawalan dan penguatkuasaan terhadap pekerja asing, memperkenalkan dasar mengenai peningkatan dan pengawalan pendapatan pekerja, menambah mekanisme percukaian yang lebih berstruktur ataupun targeted, meningkatkan insentif bagi membantu keluarga menambah kekayaan, menyediakan ekosistem yang dikatakan kondusif kepada pelajar luar bandar dan miskin bandar, menekankan semula pembangunan luar bandar, memperluaskan jaringan keselamatan sosial dan menyasarkan tindakan afirmatif yang berdasarkan keperluan ataupun need based, khususnya untuk kumpulan isi rumah 40% terkebawah tanpa mengira kaum. Jangan ada mana-mana pihak yang cuba untuk mempersoalkan tindakan pembetulan
sebagai agenda perkaman. Ini sebenarnya adalah agenda negara, agenda nasional. Dan oleh itu kita perlu menjadikan agenda Bumiputera sebagai agenda nasional, bukan agenda kaum. Dan Majlis Ekonomi Bumiputera yang dipengungsikan oleh Yang Amat Berhormat Presiden, saya sebagai timbalannya mempunyai peranan agak penting untuk mengkaji secara terperinci kedudukan ekonomi Bumiputera, berencana hala tuju masa depan ekonomi Bumiputera, termasuk memperkukuhkan instrumen dasar, institusi dan inisiatif memajukan ekonomi Bumiputera. Dan saya ingin mencadangkan supaya agenda Bumiputera serta dasar dan strategi merapatkan jurang ekonomi dijadikan teras utama rancangan Malaysia yang ke-11, yang merupakan lonjakan terakhir Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Bersetuju, saudara? Terima kasih. Agenda Bumiputera sebagai agenda nasional ini tidak boleh dilaksanakan secara picisan ataupun terpisah daripada kerangka besar ekonomi negara. Ia mesti dilaksanakan secara inklusif, komprehensif dan merentasi semua sektor ekonomi. Setuju? Dan saya juga mencadangkan satu dasar ekonomi nasional yang baru dirangka untuk memacu inisiatif kesaksamaan kehadapan. Apatah lagi tanggungjawab merapatkan jurang kaya dan miskin adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seperti mana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-71, dan saya baca, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa'un afa bi ni'matillah yajhadun. Yang bermaksud, dan Allah telah pun melebihkan sebahagian daripada kamu atas sebahagian yang lain daripada rezeki yang dikurniakan. Dalam pada itu orang-orang yang diberi kelebihan itu tidak mau memberikan sebahagian daripada kelebihan hartanya kepada hamba-hamba mereka, supaya orang-orang itu dapat sama mempunyai harta. Maka mengapa mereka tergamak untuk mengingkari nikmat Allah itu dengan perbuatan syirik? Saudara yang saya hormati sekalian, kita juga sedang menghadapi pelbagai cabaran baru dalam soal agama. Saban hari saya mendengar keluh kesah orang Melayu yang bimbang dengan kesan fahaman liberalisme dan sekularisme ke atas akidah umat Islam. Hari ini kita banyak mendengar kes-kes pelanggaran syariat yang dilakukan atas nama kebebasan dan hak asasi. Penghinaan ke atas umat Islam juga dilakukan secara terbuka. Dan selain itu, umat Islam juga sedang berhadapan dengan ancaman ekstremisme dan militarisme yang sekiranya tidak dibendung segera, pastinya akan memberikan kesan yang buruk kepada negara. Apa yang lebih membimbangkan saya ialah wujudnya tren sekularisasi dalam agama, iaitu agama dilihat dalam neraca ideologi sekular liberal barat yang tercabut daripada akar syariat. Dan tren ini sedang pun berkembang di seluruh dunia. Misalnya majalah Economist keluaran bulan Oktober yang lalu memberikan gambaran yang agak mengejutkan mengenai amalan perkahwinan sejenis. Perkahwinan sejenis yang dilarang oleh syariat Islam dan juga oleh agama-agama yang lain.
Menurut majalah ini, saudara, dalam tahun 1950-an, perkahwinan sejenis tidak diterima di hampir semua negara di dunia. Namun lepas tempoh hanya 6 dekad yang disebut sebagai the leap forward, hari ini 113 buah negara atau 63% daripada keseluruhan negara di dunia telah mengiktiraf perkahwinan sejenis atas nama menghormati hak asasi dan kesamarataan. Masya Allah, nasib baik Malaysia tak tersenarai daripada kalangan 100 lebih buah negara. Jadi keadaan ini telah pun menimbulkan keresahan dalam kalangan orang Melayu dan umat Islam. Mereka bimbang sekiranya gejala sekularisasi agama ini tidak segera dibendung, maka benteng akidah dan syariat yang sekian lama dipertahankan oleh umat Islam akan runtuh ditempuh oleh arus liberalisme. Dan dalam konteks perjuangan UMNO, semua ini merupakan cabaran baru yang tidak pernah kita lalui sebelum ini. Kalau dahulu kita cuma berhadapan dengan asakan PAS yang cuba nak membuktikan siapa lebih Islam. Tapi hari ini kita berada di luar kancah perlumbaan ini. Kita sedang berada dalam dunia pasca moden yang menganggap agama sebagai penghalang kepada kebebasan manusia. Dan dalam realiti hari ini, semakin ramai pula pihak yang cuba untuk membuktikan siapa lebih liberal, bukan siapa lebih Islam. Jadi saudara-saudara sekalian, UMNO sebagai parti tunjang Melayu Islam tidak pernah dan tidak akan sesekali meminggirkan agenda memertabatkan Islam daripada dasar perjuangan kita ini. Dan ia telah pun lama termeterai dalam perlembagaan UMNO, bagaimana yang diperuntukkan dalam pasal 3.3 yang menjelaskan bahawa asas dan tujuan UMNO adalah untuk menegak, mempertahankan dan mengembangkan Islam. Malah sejak 57 tahun kita merdeka, UMNO lah yang telah pun banyak membangunkan Islam di negara ini dalam segenap sektor. Betul. Sama ada dalam pendidikan agama, ekonomi, keuangan Islam, pembangunan sosial, pentadbiran maupun perundangan syariah. Dan pendekatan UMNO sejak dahulu ini bahkan selamanya berpaksikan pada orientasi ataupun manhaj wasatiyah, yang ini telah pun disebutkan oleh Presiden kita selalu. Dengan manhaj wasatiyah, yang dimaksudkan dengan manhaj wasatiyah bukanlah pendekatan yang bersifat al-ghulu wa tatarruf fid din. Siapa yang boleh kalim bil Arabiyah faham? Atau yang bersifat melampau dan keras dalam pendekatan beragama hingga terjerumus pada perlakuan yang kaku dan beku. Itu yang dimaksudkan tadi. Dan terbawa pada perlakuan militan yang merosakkan agama. Wasatiyah juga tidak bersifat at-tasahul fid din, iaitu memperlonggarkan dan mempermudahkan agama hingga ke peringkat liberal yang menyesatkan. Jadi ekstrim. Sebaliknya, pendekatan wasatiyah yang diamalkan UMNO adalah konsep kecemerlangan dan kesederhanaan umat kita yang berpaksikan syariat Islam. Memangnya maksud wasatiyah dalam Islam adalah berlega di sekitar konsep keadilan, kecemerlangan, pilihan terbaik dan perimbangan dalam segala perkara. Boleh dikatakan perkataan ini adalah kata kunci dalam nak memahami konsep wasatiyah dalam Islam. Pendekatan ini jelas diisyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang 143
wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang bermaksud, dan demikianlah bagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberikan keterangan pada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Sebab itulah saudara-saudara sekalian, sebagai pendukung perjuangan suci ini, kita sebagai pejuang UMNO bermanhaj wasatiyah harus tegas untuk menentang segala gejala ekstremisme dan militarisme yang ketika ini begitu cepat mempengaruhi anak-anak muda yang mahukan jalan pintas pergi ke syurga. Nak cepat naik ke syurga. Kita tidak akan berkompromi dengan mereka yang cuba untuk memesongkan makna wasatiyah yang cukup sinonim dengan prinsip kesederhanaan Islam atau moderation dengan membawa ideologi songsang seperti liberalisme dan sekularisme. Kita juga tak boleh lagi berada dalam kutub khanah lama untuk mencari penyelesaian baru pada Camelot yang dihadapi oleh umat Islam hari ini. Kita perlu meneroka ilmu. Kita perlu meneroka ilmu dan kemahiran terkini untuk menangani cabaran semasa. Dan bagi saya, di sinilah letaknya peri penting tradisi keilmuan di dalam UMNO. Seluruh ahli UMNO perlu menambah khazanah ilmu dalam dada untuk mendepani cabaran masa kini. Amat penting bagi kita. Saya fikir budaya membuat laporan pada polis, mengangkat spanduk dalam nak menghadapi asakan terhadap akidah dan syariat Islam ni bukan lagi jawapan yang tuntas kepada Camelot yang dihadapi oleh ummah. Kita perlu memperbanyakkan perbincangan, penerbitan, wacana mengenai kebebasan dan hak asasi manusia menurut perspektif Islam, dan juga bagaimana Islam menghadapi tantangan sekularisme ini. Kita perlu menangani tren sekularisasi dalam agama ini dengan keteguhan akidah dan juga ketajaman minda, bukannya diselubungi oleh ketegaran emosi semata-mata. Dan di samping itu, institusi Islam perlu diperkasakan. Penguatkuasaan undang-undang Islam perlu dipertegas, dan kerjasama UMNO dengan NGO Islam perlu diperkukuhkan. Bunga kesidang si bunga Tanjung tumbuh di laman, mekar berkembang. Agama dijulang, bangsa dijunjung. Begitulah UMNO terus berjuang. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, kita juga menghadapi cabaran baru dalam bidang pendidikan. Dan peranan pendidikan sebagai wahana untuk bangsa Melayu meningkatkan taraf sosioekonomi menjadi lebih penting hari ini. Jika dahulu fokus kita dalam bidang pendidikan ialah untuk meningkatkan kadar enrollment dan membasmi buta huruf, hari ini sasaran dalam bidang pendidikan telah berganjak pada melahirkan tenaga manusia yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Dalam dunia yang kita tahu semakin kompetitif hari ini, memiliki kelayakan di peringkat menengah saja tidak lagi memadai. Sebagai parti yang memperjuangkan nasib Bumiputra, UMNO perlu memberikan perhatian secara lebih serius kepada usaha untuk meningkatkan kemahiran tenaga kerja Bumiputra. Data yang terkini menunjukkan 64.3%
tenaga buruh Bumi Putra mempunyai sijil SPM dan ke bawah. Tak cukup. Hanya 27.8% berpendidikan tinggi. Dan keadaan ini tidak memberikan kelebihan kepada kaum Bumi Putra untuk bersaing dalam pasaran kerja yang kita tahu semakin kompetitif. Oleh itu kita perlu berani berganjak untuk melihat pendidikan sebagai komponen penting dalam peningkatan pencapaian Bumi Putra. Di samping memberikan fokus kepada pencapaian di peringkat pengajaran tinggi, kita juga perlu memberikan tumpuan pada bidang latihan teknikal dan vokasional untuk meningkatkan kemahiran dan daya saing pekerja Bumi Putra. Di samping itu, kita jangan lupa peranan pendidikan sebagai wahana perpaduan dan wahana untuk membina identiti nasional. Karena itu saya sering menegaskan kepentingan kita untuk memperkasakan sekolah-sekolah kebangsaan sebagai sekolah perpaduan. Sekolah kebangsaan, sekolah pilihan utama. Jika murid daripada semua kaum dapat belajar di bawah satu bumbung dengan meningkatkan penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, maka saya yakin perpaduan di negara kita akan menjadi lebih kukuh lagi. Hari ini polarisasi kaum masih wujud. Sebahagiannya kerana politik kebencian yang dimainkan oleh setengah pihak. Sensitiviti kaum tidak dipedulikan. Institusi raja dimomokkan. Malah wujud juga cabar-mencabar antara agama. Saya percaya kita boleh mengembalikan kepercayaan antara kaum ini melalui satu sistem pendidikan kebangsaan yang memberikan keutamaan kepada perpaduan nasional. Setuju? Matlamat ini kita boleh capai jika kita meletakkan asas yang kukuh untuk perpaduan dalam sistem pendidikan kita. Ini adalah sebahagian besar tanggungjawab Menteri Pendidikan. Dan ini termasuklah memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan menjadikan perpaduan nasional sebagai agenda utama semua aliran persekolahan di negara kita, termasuk di sekolah jenis kebangsaan, sekolah agama rakyat, sekolah swasta dan lain-lain lagi. Jangan lagi ada kisah murid yang tak tahu berbahasa Melayu. Ada lagi. Sedangkan kita tahu bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara kita. Siapa tak tahu? Jangan lagi ada insiden kenyataan berbaur perkauman yang dikeluarkan oleh guru ataupun murid di sekolah. Dan jangan lagi ada perasaan prejudis kaum dan agama yang tebal di kalangan rakyat di negara kita. Saya fikir tempoh 57 tahun merdeka sudah cukup untuk kita hapuskan segala rasa prejudis dan syak wasangka antara kaum di negara kita. Tinggal lagi kita semua ini, baik parti politik ataupun pertubuhan bukan kerajaan, gerakan pendidikan Melayu, Cina, India dan kaum-kaum yang lain, perlulah ada keikhlasan. Betul? Dan ada kesungguhan untuk nak memupuk perpaduan. Jangan kita bercakap mengenai perpaduan tetapi pada masa yang sama bertindak menebalkan tembok pemisahan kaum antara kita sesama kita. Cakap tak serupa itu. Pada hemat saya, dalam semangat untuk kita mengikis sikap prejudis sesama rakyat, adalah wajar kerajaan mengambil tindakan tegas dalam membendung kenyataan-kenyataan yang menyentuh sensitiviti kaum dan agama daripada memercikkan api perbalahan. Adalah lebih baik kita mencegah
daripada nantinya terpaksa merawat muka permusuhan yang sudah jadi parah. Dan kerana itu saya telah menyatakan pendirian saya mengenai akta hasutan. Bagi saya akta ni wajar dikekalkan. Dikekalkan dengan beberapa penambahbaikan. Peruntukan khusus yang perlu dimasukkan untuk melarang mana-mana pihak daripada mempersoalkan jaminan perlembagaan mengenai kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Akta ini juga perlu menghalang mana-mana pihak daripada mempersoalkan hak penganut agama lain untuk mengamalkan kepercayaan agama masing-masing. Setuju? Begitu juga dengan kedudukan Tanah Rizab Melayu, Regimen Askar Melayu Diraja, yang merupakan sebahagian daripada wasiat Raja-Raja Melayu. Kita perlu lindungi daripada perbuatan menghasut ini. Ini pandangan saya. Setuju? Apa yang penting ialah kita perlu melihat akta hasutan bukan sebagai akta yang hanya melindungi kepentingan orang Melayu, tetapi akta yang memelihara perpaduan dan keharmonian nasional, bermakna untuk Melayu dan juga bukan Melayu. Setuju? Selesai masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, hari ini parti kita sedang menyongsong perubahan. Dan sebagai parti yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita, UMNO telah pun banyak berjasa pada orang Melayu dan rakyat Malaysia. Tak ada siapa yang boleh menafikan sumbangan UMNO pada agama, bangsa dan tanah air. Tetapi survival parti kita ini pada masa kehadapan tidak boleh bergantung semata-mata kepada rekod sumbangan kita pada masa yang lalu. Rakyat, khususnya orang Melayu, ingin nak melihat apa sumbangan UMNO kepada mereka dalam nak mengharungi cabaran masa hadapan yang dikatakan lebih getir. Dan untuk itu kita perlu mempersiapkan UMNO untuk menjadi parti masa hadapan, parti harapan umat Melayu, parti idaman generasi muda Melayu, dan parti yang sesuai dengan dinamika politik nasional pada hari ini. Terus terang saya katakan, saya agak bimbang untuk melihat pembangunan pada hari ini. UMNO masih bertahan di kampung-kampung, kampung saya, tapi semakin hilang sokongan masyarakat di bandar yang lebih terbuka, lebih terdedah kepada pelbagai maklumat dan lebih sophisticated dari segi pemikiran, nilai dan juga cara hidup. Dan dalam pilihan raya umum yang lalu, UMNO kalah di banyak kawasan-kawasan bandar yang majoriti Melayu. Kalau yang Cina tu memang kita tak tanding, memang kalah pun. Kita kalah di Shah Alam, di Ampang, Lembah Pantai, Bangi, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Baru, banyak lagi kawasan-kawasan yang kita tahu pada satu ketika adalah merupakan kubu kuat kita. Kita juga yang kita tahu kalah teruk di Selangor. Sorry orang Selangor, yang merupakan kita tahu negeri yang termaju di Malaysia. Dalam rangka menyediakan ucapan saya pada malam ini, saudara, panjang sikit. Okey kah?
Saya telah pun mendapatkan pandangan pemuda dan pemudi Melayu mengenai UMNO. Saya panggil mereka. Mereka ini terdiri daripada graduan muda, golongan profesional, lawyer pun ada, doktor ada, aktivis masyarakat, usahawan, dan ahli akademik. Saya panggil mereka. Dan bagi saya, pandangan orang muda terhadap UMNO adalah penting dalam nak menentukan survival UMNO dan kerajaan kita. Kerana kita tahu dalam tempoh beberapa tahun ke hadapan, majoriti pengundi yang akan mengundi kita ataupun tidak adalah orang-orang muda. Betul? Macam anak-anak muda kita daripada kelab-kelab UMNO, saya tak sebut tadi, ada di sana. Terima kasih. Orang muda merupakan pewaris perjuangan parti kita, dan pandangan mereka tentang UMNO akan menentukan jatuh bangunnya UMNO pada masa akan datang. Kita bersetuju dengan hal itu. Jadi saya bertanya kepada mereka, apa persepsi mereka terhadap UMNO ini? Apa aspirasi mereka? Apa harapan mereka? Apa kebimbangan mereka? Ataupun apa perkara penting yang hendak disampaikan oleh mereka kepada UMNO? Saya minta supaya mereka bercakap dengan jujur, cakap dengan ikhlas dan terbuka pada saya. Saya ingin tahu apa perlu UMNO lakukan supaya anak-anak muda yang ada di luar sana, bukan saja UMNO, gairah untuk berada bersama-sama dengan kita dalam satu saf perjuangan parti yang kita namakan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi izinkan saya berkongsi pandangan. Saya harap saudara tak tidur. Nak berkongsi pengalaman saya, saudara-saudara, pada malam ini. Pertama, mereka kata UMNO sedang mengalami trust deficit. Trust deficit ataupun defisit kepercayaan. Macam kurang percaya. Ini mereka kata. Kedua, UMNO parti feudal. Dah. Ketiga, dalam UMNO ada budaya play safe dan budaya pak turun. Ini dia kata, bukan saya kata. Betul? Betul lah. Keempatnya, dia kata UMNO dikuasai oleh warlord. Warlordism. Dan kelimanya, apa dia kata? Dia kata UMNO diancam oleh budaya ugut dan budaya tabur. Ini mereka kata, saudara. Antara cabaran besar yang kita hadapi pada hari ini ialah persepsi. Kita kata tidak, mereka kata ya. Yang nak mengundi bukan kita, mereka. Betul? Banyak lagi, tapi saya pilih yang 5 yang penting. Berjela-jela cerita. Jadi mereka menjelaskan satu persatu kepada saya apa yang mereka maksudkan dengan kelima-lima perkara yang saya sebut mengenai defisit kepercayaan ni. Dan si speaker, kepercayaan mereka ataupun defisit kepercayaan, mereka beritahu pada saya mereka sebenarnya sokong perjuangan UMNO. Itu yang bagus. Mereka sayang pada UMNO. Alhamdulillah. Bagi mereka tidak ada parti lain yang boleh diharapkan untuk mempertahankan agama, bangsa dan tanah air melainkan UMNO. Cuma mereka nak ingin melihat pemimpin UMNO di setiap peringkat lebih berintegriti tadi, lebih amanah, lebih jujur, lebih telus, tidak terpalit dengan gejala rasuah.
tidak menonjolkan kemewahan yang berlebihan, tidak bergaduh sesama sendiri. Ini orang muda kata. Jadi jika ini boleh dilakukan, maka orang muda akan percaya semula padanya. Mereka juga tidak mahu UMNO terlalu terikat dengan hierarki sehingga mewujudkan gambaran parti kita ni menjadi parti yang feudal. Kita pergi feudal tu zaman Hang Tuah dulu. Jadi dia kata kita feudal. Nasib baik saya tak pakai tongkolok lagi. Hingga orang bawah tidak boleh bersuara, kata dia, selagi orang atas tidak bersuara. Sehingga kan nak memberi pandangan pun kena tengok apa orang atas kata dulu. Kalau orang atas kata A lah. Dan kalau orang atas kata B lah. Saya tak payah kata tu. Ini orang muda kata, bukan saya kata. Saya tak tokok pun, saudara. Betul ke? Saudara yang jawab. Menurut mereka, orang muda dalam UMNO mempunyai idea yang banyak, merenas, tapi merasakan agak lebih baik diam daripada bercanggah pandangan dengan orang atasan. Tak betul. Tapi dia kata begitu. Ada yang kata kalau bercakap lebih sedikit nanti dianggap nak memandai-mandai. Ada juga yang memberi nasihat, orang muda mesti berhati-hati dalam politik, jangan terlalu menonjol-nonjol, jangan terlalu laju, nanti kena sekat, nanti kena cantas, kena kerat, kena sabar, kena cah keting, kena terajang. Iya kah? Jadi lama kelamaan mereka fikir lebih baik berdiam daripada bercakap, atau lebih selamat jadi pak turut aja. Ini mereka kata, bukan saya. Soalnya ada satu budaya play safe, cari jalan selamat. Akibatnya dalam UMNO ni lebih ramai orang yang memilih untuk berdiam diri, kata mereka, daripada bercakap. Sebab tu kadang-kadang sunyi saya, hening, kata orang, tak berdetik pun. Kalaupun di luar sana bergolak macam-macam, kita senyap aja. Siapa kata? Orang muda kata. Jadi dia kata lebih baik berdiam diri daripada bercakap. Dan ini mewujudkan persepsi yang kita sebutkan bahawa parti kita sedang dilanda budaya kelesuan. Siang tadi pun Presiden mengingatkan kita. Akhirnya orang Melayu dan rakyat tertanya-tanya, di mana suara keramat UMNO? Di mana taring pemuda UMNO?
Di mana ketegasan wanita UMNO? Mana lantangnya Puteri UMNO? Mana suara naib-naib Presiden UMNO? Yang itu saya tambah. Jadi kesannya kita seolah-olah ketandusan pemimpin. Padahal UMNO lah yang punya ramai ketokohan dan kepimpinan. Ketandusan pemimpin untuk menjuari kepentingan orang Melayu. Sehingga timbul cakap-cakap di luar sana yang mengatakan kononnya NGO Melayu lebih lantang daripada UMNO dalam nak memperjuangkan hak dan kepentingan orang Melayu. Betul kan? Itu dia katalah. Bagi saya kita perlu membuktikan ya, bahawa UMNO bukannya sebuah parti yang lesu. We have to prove them that UMNO bukan parti lesu. Parti yang ada tenaga. Dan UMNO bukan parti yang punya budaya pak turut, budaya nyanyi, budaya puji, budaya lambung, budaya ampu sana, ampu sini. UMNO adalah parti yang berwibawa. Parti yang ada idealisme. Parti yang pada masa depan, parti pilihan anak-anak muda. Ingatlah, kita tahu orang muda hari ini tidak mau jadi pak turut. Mereka naik geli dengan budaya ampu sana, ampu sini. Mereka benci budaya sabur. Mereka tolak budaya cah keting. Jadi jika kita buang semua budaya yang negatif ini jauh-jauh, campak ke Laut Cina Selatan, saya yakin UMNO akan terus menjadi parti pilihan untuk orang muda. Satu lagi, dia katakan budaya warlord. Betul? Ramai yang beritahu saya dalam UMNO ni ada banyak warlord. Dia kata mereka ini amat berkuasa kerana mempunyai ramai pengikut setia yang sanggup melakukan apa saja untuk mereka. Dan dengan sokongan pengikut ini, warlord ini akan mengugut memimpin atasan parti untuk berikan apa saja yang mereka minta. Jika tak beri, mereka akan sabur parti dalam pilihan lain. Jadi saudara, kita perlu buktikan bahawa warlordism ini bukan sebahagian daripada budaya UMNO. Betul? Bukan budaya kita. Ya, mungkin yang dah lama tu harus berundur diri. Yang itu orang muda tak cakap. Saya pun hanya berkata. Kita menolak sikap sekalangan yang cuba untuk kekal berkuasa dengan menabur kemewahan pada pengikut, sehingga kan ada yang kata tak payah buat kerja dalam UMNO. Yang perlu buat ialah kumpul kekayaan untuk tabur kemewahan kepada pengikut, supaya mereka akan sentiasa setia kepada warlord. Dan keadaan ini menyebabkan kos politik menjadi semakin mahal. Yang tiada wang tidak boleh masuk politik, walaupun ada bakat, ada kelulusan, ada kebolehan, mereka tak mampu untuk bergerak aktif dalam parti jika mereka tiada wang. Jadi akhirnya saya
pastinya bimbang nanti yang naik dalam hierarki parti adalah orang yang ada wang, bukan orang yang ada kebolehan. Orang kata money is everything. In politics, no money, no talk. Seolahnya wang adalah kuasa, wang adalah segala-galanya. Saya kadang-kadang terfikir, saudara, adakah sudah tidak ada keikhlasan dan kejujuran dalam perjuangan kita? Adakah sudah tidak ada nilai pengorbanan dalam politik kita? Adakah pengikut menilai pemimpin semata-mata berdasarkan kemampuan mereka untuk tabur kemewahan? Dan adakah pemimpin mengukur kesetiaan pengikut berdasarkan harga yang mereka bayar? Bagi saya, budaya ugut dan tabur ini amat bahaya kepada parti kita. Budaya ini akan menyebabkan politik wang berleluasa dalam parti. Pengikut yang terima wang akan suka, mereka puji pemimpin yang boleh beri sesuatu pada mereka. Tetapi jangan kita lupa, rakyat yang ada di luar sana tak sukakan politik wang. Mereka curiga bila lihat orang politik hidup mewah, tak setimpal dengan pendapatan. Apatah lagi jika ada yang suka menunjuk-nunjuk kemewahan. Rakyat akan mula menuduh bermacam-macam perkara yang tidak baik terhadap parti kita. Inilah sebenarnya punca masalah trust defisit ataupun defisit kepercayaan terhadap UMNO. Jadi ingatlah, apa guna kita naik dalam hierarki parti tapi rakyat menolak parti kita kerana mereka tidak suka dengan imej dan sikap kita. Apa yang saya sebutkan ini, saudara-saudara sekalian, bagaimana yang saya sebutkan tadi adalah persepsi dan kritikan orang muda terhadap kita. Barangkali ada yang betul, ada juga yang mungkin kurang tepat. Tetapi mengambil yang baik daripada kritikan ini adalah lebih afdal. Dan ini membuktikan bahawa UMNO adalah parti yang terbuka dan kita sentiasa bermuhasabah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-18. Allazina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang bermaksud yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayat, petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna, ulul albab. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, sebenarnya orang muda dan umat Melayu seluruhnya masih menaruh harapan yang tinggi kepada UMNO. Mereka tidak menolak perjuangan UMNO. Mereka mahu supaya pemimpin UMNO tegas memperjuangkan kepentingan Melayu dan Islam. Tapi pada masa yang sama, tidak dilihat terlalu ekstrim perkauman atau terlalu liberal. Mereka percaya bahawa dalam sebuah masyarakat pelbagai kaum, UMNO perlu bersikap adil terhadap kaum-kaum yang lain. Tetapi tidaklah sampai menggadaikan asas dan prinsip perjuangan UMNO itu sendiri. Jadi kata orang muda mahu UMNO terus menjadi parti yang sederhana, parti yang berjaya mengekalkan keseimbangan dalam hubungan kaum dan agama. Apa yang penting ialah pemimpin UMNO mesti dilihat lebih ikhlas, lebih jujur, lebih telus, lebih adil, lebih berwibawa dalam nak menggalas perjuangan parti.
Dan saya fikir orang muda mempunyai pemikiran yang agak kritis. Apabila ada perkara yang dilihat tidak secocok dengan idealisme mereka, maka mereka akan mengkritik. Tapi itulah lumrah orang muda. Dan itulah juga kekuatan orang muda. Mereka yakin dengan idealisme mereka dan berani memperkatakan apa yang mereka fikir benar. Mereka ada courage, iaitu keberanian, dan ada conviction, iaitu keyakinan yang teguh dengan apa yang mereka fikirkan benar. Dan kedua-dua sifat inilah yang menjadikan orang muda ada kewibawaan, ada ketokohan, ada keupayaan untuk memimpin. Jadi dalam proses untuk melengkapkan perubahan dan peremajaan UMNO ini, dan untuk menjadikan UMNO sebagai parti harapan orang muda, parti idaman, parti masa depan, saya ingin mencadangkan 7 langkah. Panjang sikit ucapan malam. 7 langkah pembaharuan yang perlu kita laksanakan segera. Saya sebut ini ialah tahun 2014, 2015, kalau tak ada apa-apa berlaku seperti biasa, na'udzubillah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi bila mana pilihan raya akan datang. 7 perkara. Pertamanya, UMNO perlu melahirkan pemimpin muda yang berwibawa dan menjadi peneraju pemikiran, opinion leader dalam masyarakat. Garap idealisme orang muda, galakkan budaya berfikir dan bersuara dalam UMNO. Pemimpin muda yang ada idealisme, ada wibawa dan berani bersuara perlu diketengahkan untuk menjuari isu-isu rakyat, menjadi jurucakap parti, bukan diketepikan oleh parti. Setuju? Kedua, UMNO perlu melakukan pencarian bakat. Memang ramai pun bakat. Kita kena talent scout. Kita perlu menyediakan platform untuk orang muda daripada golongan profesional, intelektual, agamawan, aktivis sosial dan lain-lain yang diterima oleh masyarakat untuk bergerak aktif dalam UMNO. Platform ini perlu diwujudkan baik di peringkat pusat, di peringkat negeri ataupun di peringkat bahagian. Contohnya, mereka yang berbakat boleh dilantik ke unit-unit ataupun ke bahagian-bahagian tertentu dalam parti dan diberikan peranan untuk menyumbang kepada parti. Kita juga perlu mengetengahkan mereka yang berbakat dan berkaliber untuk menjadi calon dalam pilihan raya. Calon dalam pilihan. Mereka ini tidak semestinya berjawatan tinggi dalam parti. Dan pengalaman kita dalam pilihan raya kecil seperti di Pengkalan Kubur, di Kuala Besut, semuanya saya kepalai jentera pilihan raya, menunjukkan calon yang tidak berjawatan tinggi dalam peringkat bahagian pun boleh menang kerana mereka diterima oleh rakyat. Ketiganya, wujudkan modul pengkaderan dan pentarbiahan yang tersusun untuk melahirkan lebih ramai pemimpin muda UMNO yang bijak, petah dan tangkas berhujah serta teguh daya rohani. Kita perlu membentuk UMNO dengan kalangan ahlinya yang punya kekentalan semangat serta menghayati prinsip dan matlamat perjuangan parti yang sebenar. Beri mereka kekuatan untuk mengolah perjuangan UMNO yang lebih segar dalam konteks cabaran semasa. Jadikan mereka kumpulan pemikir muda di dalam UMNO. Keempat, semarakkan semangat kesukarelawanan melalui program-program bersama rakyat. Pecahkan tembok pemisah antara parti dan rakyat. Menerusi kerja-kerja sukarela. Dekati rakyat, dengar rintihan mereka, fahami masalah mereka. Tanya diri kita, berapa ramai daripada kita yang sentiasa mendekati rakyat dan disayangi oleh rakyat. Manfaatkan sepenuhnya teknologi maklumat, khususnya media sosial, untuk sentiasa mendekati dan memenangi hati golongan muda. Dan kelima, wujudkan institusi naziran dalam UMNO, dan Presiden pun sudah bersetuju untuk kita memantau setiap keadaan di bahagian
dan juga cawangan. Satu jabatan naziran sepenuh masa perlu diwujudkan dalam UMNO untuk pastikan semua pemimpin di peringkat majlis tertinggi, sayap di peringkat negeri, bawahan dan bahagian dan akar umbi buat kerja. Kita ada beberapa bahagian-bahagian yang kita jadikan tumpuan. Saya dan Presiden Parti pun telah bincang. Beliau berkata beliau akan mengambil masa lebih untuk parti, bukan mana kurang untuk kerajaan. Saya juga akan memberikan masa yang lebih untuk parti. Daripada laporan naziran yang akan dibuat secara independen dikemukakan pada saya dan juga Presiden Parti, mana bahagian yang tak buat kerja kita tahu, mana bahagian yang bermasalah kita tahu. Tetapi bukan kita nak mengambil tindakan dengan sembrono. Kita akan turun, bincang, engage dan tanya bagaimanakah masalah itu nak kita selesaikan segera sebelum kita menghadapi pilihan raya. Kalau tidak dibuat begitu, maka sasaran kita untuk mendapat sejumlah kawasan parlimen yang boleh kita menangi akan menjadi tanda tanya. Jadi itu yang telah pun saya sebutkan. Bahagian ini bertanggungjawab untuk melaporkan pada jawatan kuasa pengurusan UMNO dan Majlis Tertinggi mengenai keberkesanan program-program yang dilaksanakan oleh parti. Keenamnya ialah gerakan revolusi mental yang baru dalam UMNO dan bangsa Melayu seperti yang pernah digarapkan oleh Allahyarham Datuk Senu Abdul Rahman dahulu. Mungkin kita boleh menamakan revolusi mental 2.0. Cernakan idea, pemikiran dan kaedah baru untuk menangani cabaran perubahan zaman dalam bidang ekonomi, politik, agama, hubungan kaum, teknologi dan lain-lain lagi. Di mana yang pernah diungkapkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak dalam pendahuluan buku Revolusi Mental, antara sebab kemunduran bangsa Melayu dikatakan oleh beliau ialah pemikiran yang terkebelakang yang disebabkan oleh kekurangan ilmu dan cara hidup yang lama. Dan justru UMNO perlu berani menerajui perubahan pemikiran, budaya dan sikap bangsa Melayu untuk menempa kemajuan di masa akan datang. Dan pada masa yang sama, hadapi dengan bijaksana kemunculan pelbagai tantangan yang cuba untuk menggoyahkan prinsip perjuangan UMNO untuk bangsa Melayu sebagai bangsa keras di Malaysia ini. Yang penting kita jadikan prinsip perjuangan UMNO relevan sepanjang masa. Ketujuhnya ialah bangkitkan gerakan kesedaran nilai undi pilihan raya dalam kalangan masyarakat Melayu. Gerakan pendaftaran pengundi yang baru mesti dibuat dengan lebih bersungguh-sungguh. Jangan buat sambil lewa. Jangan buat sekadar melepaskan batuk di tangga, kata orang. Jangan sampai kegagalan kita untuk menambah bilangan pengundi Melayu menyebabkan kaum Melayu yang merupakan kaum majoriti menjadi golongan minoriti dalam pilihan raya. Sasaran gerakan ini wajib dimulai dengan memastikan semua ahli UMNO yang layak mengundi didaftarkan sebagai pengundi. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, bagi saya UMNO mesti melakukan perubahan yang drastik jika kita ingin kekal relevan dengan peredaran masa. Pendekatan dan gerak kerja UMNO hari ini sedang dipintas oleh gerakan yang lebih canggih dan sesuai dengan selera masa kini. Lebih-lebih lagi jika UMNO ingin menjadi parti masa hadapan, maka citra UMNO mestilah cocok dengan jiwa anak-anak muda Melayu, golongan profesional Melayu, dan tidak lupa seluruh generasi muda yang berada di desa maupun di kota. Mereka adalah pewaris perjuangan parti kita. Dan untuk itu UMNO memerlukan suntikan tenaga muda sama ada di kalangan wanita dan lelaki yang berkebolehan dan berkelayakan untuk memimpin parti kita. Orang lama mesti beri laluan kepada orang muda. Lebih-lebih lagi jika kita menjadi liability kepada parti, kita harus segera berundur secara terhormat.
Kita telah pun lama bercakap mengenai peremajaan UMNO. Tapi tanyalah diri kita, apakah proses ini benar-benar berlaku di dalam parti? Kita tidak ada banyak masa lagi untuk menunggu perubahan berlaku. Kita perlu merekayasa perubahan ini. If change does not happen, we have to engineer the change. Justru pada hemat saya, wajar untuk kita pertimbangkan pemilihan parti dilaksanakan mengikut kehendak perlembagaan UMNO dan tidak ditangguhkan selepas pilihan raya umum seperti yang pernah dibuat sebelum ini. Ini pandangan saya lah. Ramai yang tak setuju kan? Setuju? Saya juga mencadangkan, Datuk Syam, pindaan perlembagaan UMNO diadakan tahun hadapan dengan memperuntukkan pindaan yang sesuai untuk membolehkan barisan pelapis muda menyumbang peranan dan khidmat bakti yang lebih besar kepada UMNO. Siapa bersetuju angkat tangan? Dan saya percaya UMNO tidak akan berpecah. Setiap kali nak ada pemilihan, orang kata, nanti akan ada perpecahan parti. UMNO sudah cukup matang. Pemimpin UMNO tentunya sudah cukup matang untuk menghadapinya. Dan taklah mestinya akan berlaku perpecahan. Saya sendiri akan sentiasa berdiri bersama Yang Amat Berhormat Presiden Parti untuk merealisasikan perubahan dan peremajaan parti kita ini. Sebenarnya saudara, inilah seruan terakhir untuk the last call. Do or be dead. Jangan kita letakkan kepentingan diri melebihi kepentingan parti. Dan saya ingin mengingatkan diri saya sendiri, saudara, dan juga pemimpin UMNO di semua peringkat. Jika kita menjadi batu penghalang kepada peremajaan parti, maka kita mesti berundur secara terhormat. Parti kita mesti kekal, relevan supaya bangsa Melayu terus terbela. Diri kita tidak penting. Yang penting ialah bangsa Melayu dan parti kita apa. Ingatlah, Allah tidak akan mengubah nasib satu-satu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada dalam dunia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi jangan kita lupa juga seruan Yang Amat Berhormat Presiden di Dewan ini juga. Masa beliau menjadi timbalan Presiden meresmikan persidangan yang sama pada tahun 2008. Presiden dengan jelas menuntut agar kita berubah untuk kepentingan rakyat. Dan saya petik kata-kata Presiden, saya petik berubah dari sikap-sikap mazmumah kepada sikap-sikap mahmudah. Berubah daripada kurang mesra kepada mesra, daripada mementingkan diri kepada mementingkan rakyat, daripada malas kepada rajin kerja. Berubah daripada kurang berkhidmat kepada suka berkhidmat. Berubahlah, jika tidak kita rebah. Peringatan Presiden kita tahun 2008. Jadi soalnya, apakah kita mengambil serius desaan Yang Amat Berhormat Presiden ini? Atau adakah ia ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Jawablah, saudara. Kita mesti memperbetulkan segera segala kesilapan kita, dan kita perlu melakukan perubahan demi kelangsungan agama dan bangsa kita. Amatilah betul-betul peringatan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah
Al-An'am ayat yang ke-6. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhar tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Yang bermaksud, tidakkah mereka memerhati dan memikirkan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka ini. Padahal umat-umat ini telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dengan kekuasaan dan kemewahan yang tidak kami berikan kepada kamu. Dan kami turunkan hujan atas mereka dengan lebatnya. Dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka. Dan kami ciptakan sesudah mereka umat yang lain. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, zaman untuk dipuja dan dipuji dalam kelompok sendiri sudah lama berlalu. Ini adalah zaman untuk kita bersama-sama masyarakat merasa keresahan mereka, berusaha mencari penyelesaian kepada permasalahan yang mereka alami. Ini zaman untuk kita meraih keyakinan rakyat, zaman untuk kita memimpin bangsa menghadapi cabaran yang semakin hebat ini. Hormat rakyat bukan sesuatu yang boleh dipaksa. Berusahalah dan berkhidmatlah kepada rakyat bagi mendapatkan hormat mereka kepada kita. UMNO adalah parti massa yang lahir daripada kebangkitan rakyat yang mempunyai matlamat dan arah tuju yang jelas. UMNO terbina demi masa depan umat Melayu dan negara. UMNO lahir daripada rasa, UMNO bukan parti yang lahir daripada rasa benci, tetapi penuh dengan rasa kasih dan sayang demi untuk kesejahteraan rakyat. Dan UMNO adalah parti yang syarat dengan harapan untuk masa depan bangsa dan negara. Binalah keyakinan, tunjukkanlah keazaman, hamparkanlah harapan kepada bangsa Melayu dan rakyat Malaysia seluruhnya bahawa parti ini adalah parti pilihan terbaik buat mereka. Kepada umat Melayu dan Bumi Putra yang sedang menekuni ucapan saya ini, sama ada yang berada di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, bersatulah kita atas nama kewatanan dan kecintaan kepada negara. Kita sudah tiada masa untuk bertelengkah atau berbenci antara satu sama lain. Kepada seluruh rakyat tanpa batas kaum dan fahaman, marilah kita menolak gerakan meracuni dan membenci sesama kita. Jangan kita biarkan negara kita runtuh hanya kerana umpan-umpan yang dilontarkan kepada kita oleh pihak luar sana. Buat wanita, bangunlah dengan istiqamah perjuangan. Hulurkan salam jemputan buat wanita Melayu daripada segenap ceruk rantau dan latar belakang. Guru wanita, ustazah, peguam, doktor, pegawai profesional, hatta NGO wanita dan ibu-ibu tunggal. Marilah bersama-sama sebaris dengan kita dalam perjuangan ini. Buat pemuda, bangkitlah dengan bara perjuangan, beranikan diri, berada di mana saja bila panggilan untuk berkorban masa dan tenaga. Dan bawalah golongan anak-anak muda yang dahagakan kebersamaan dan interaksi dengan mereka, berikan mereka harapan. Dan buat putri, bangkitlah dengan semangat baru yang segar untuk membawa pemudi dan wirawati negara meyakin perjuangan kita. Tanamkan benih kasih kepada mereka, dan nescaya mekarlah nanti dengan rimbunan pendokong-pendokong.
Harapan saya saudara-saudara pada seluruh bangsa Melayu, renungkanlah nasib masa depan bangsa kita. Hargai sejarah perjuangan bangsa di masa lalu, perjuangan yang meletakkan kita di sini hari ini. Bangkitlah bersama-sama UMNO untuk merencana masa depan bangsa kita agar tidak hilang ditelan zaman, agar terus tegar mendepani cabaran. Dan saya percaya dengan kekuatan, tekad dan keazaman kita semua, dengan limpahan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, UMNO akan beroleh kekuatan dan keyakinan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan, dan seterusnya mara membela agama, bangsa dan negara. Gagahnya pahlawan dahulu kala menjadi tauladan sepanjang zaman. Kalian tinggalkan warisan bangsa untuk kita teruskan perjuangan. Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Terima kasih. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan persidangan wanita, pemuda dan puteri UMNO 2014. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.